Sekarang semua dah pandai-pandai masa dia tanya rim. Saya nak spek ini ada tak? Saya nak spek itu ada tak? Dia dengar kawan cakap kan. Dia dengar otai-otai cakap dia nak spek itu, dia nak ikut spek itu. Okey, hari ini Wan Cina nak review satu spek yang Wan Cina tak banyak ada, limited stock. Tapi spek ini kalau KK memang diorang suka. So spek dia adalah 15x6 offset 40. 6JJ saja bukan 6.5 guys. Okey, kita buka kotak dulu tengok rupa rim dia macam mana. So okay guys, inilah rupa rim dia. Rim dia adalah Race Club model dia RC30. Okay, Race Club adalah satu jenama yang menjaga kualiti dia dah lama dekat Malaysia. Okay, ini design dia nampak lebih kurang sama macam apa tahu? Kan korang banyak-banyak tanya Wan Cina rim Jepun mampu milik ada tak warna untuk saiz 15 lah, bukan warna 15, saiz 15. Okay, Gram Lights inilah kopi design untuk Gram Lights 57XR. Okay, so kita boleh nampak inilah cantiknya, berapa cantiknya spek dia untuk kereta KK. Sangat kecil dan juga sangat ke dalam. Okey, tak sangat bender, memang cun-cun. Okey, kita ada hitam kilat dan juga warna silver. Tak nak banyak sangat warna sebab takut nanti korang sakit kepala. Okey, rim ni adalah khas alloy. So jom kita timbang tengok berat dia berapa sebab korang hari-hari nak cari floor foaming saja. Khas alloy korang dah tak nak pandang langsung. Okay guys, 5.25 kilo sahaja untuk rim khas alloy. Okay, siapa cakap floor foaming sangat ringan? Ini khas alloy pun ringan. So kita boleh cakap lah, Race Club ini dia ada satu jenama yang quality control. Okay, khas alloy berat begitu tapi rim dia tetap tahan lagi. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Rim yang sangat sesuai untuk KK, Beza, Axia ke mana-mana. Okey, kalau korang berminat dengan rim ni boleh cari Wan Cina. Itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, so like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari ni, cari Wan Cina. Thank you guys.